Asam rebus ikan gelama, simple dan mudah. Saya ada bawang putih 3 ulas, 4 bawang merah, ini 2 merah dan 2 tak berapa nak merah lah. Ini ada halia 1 ruas jari, bawang merah 3. Okey, ini belacan sedikit ya, dalam 1 inci. Cili merah ni saya guna cili hidup lah ya. Untuk sayur topping dia, untuk hiasan yang boleh dijadikan makanan jugalah. Ini saya ada bendi dalam 1 cekak ya, 1 cekak bendi. Ini saya petik di halaman rumah lah. Yang ini 1 biji tomato saya potong 6 dan juga daun kesum. Ini agak-agak kawan-kawan lah untuk bagi bau ya. Okey, ini semua saya dah potong dan cuci ya. Ikan saya guna ikan gelama ya, yang telah saya cuci dengan air limau dan saya kelarkan. Okey. Untuk perasa saya guna sedikit garam, serbuk ikan bilis. Ini Ajinomoto ya, sebab tips pada saya lah, kalau masak menu yang berkuah, cair, guna air kan, saya akan biasa guna aji lah. Okey. Ini asam keping 3 ya. Okey kawan-kawan, bahan-bahan lain saya akan blender je. Ini saya patah-patahkan sahaja. Cili. Okey, saya masukkan semua bahan-bahan yang kita nak blender lah. Okey. Semua ni kita akan blender dahulu. Saya masukkan air ya. Air banyak pun tak apa ya, sebabnya kita nak buat berkuah. Okey kawan-kawan, ini periuk. Saya tak buka api lagi ya. Saya akan masukkan bahan yang kita blender tadi. Saya masukkan air blender ya. Sekarang saya panaskan api ya. Baru kita akan bubuh bahan-bahan yang lain seperti asam keping. Ni saya masukkan serai ya. Saya lupa tadi serai ni 2 batang telah diketuk ya. Okey, ini saya kacau, masak sampai dia mendidih ya. Ni perlu mendidih supaya hilang bau-bau maung cabai tu ya. Kalau tak nanti boleh jadi sakit perut kalau cabai tu tak betul-betul masak ya. Okey kawan-kawan, ini dah mula mendidih ya. Tapi kita akan masak lama lagi. Ini kita akan kacau dan biarkan lama lagi ya. Kalau nak berkuah boleh tambah air lagi ya. Macam saya cukup agak-agak macam ni lah. Saya tak makan kuah banyak sangat. Jadi saya masak agak-agak banyak tenggelam ikan saja ya. Kalau nak berkuah boleh tambah air lagi ya. Okey kawan-kawan, ini dah mendidih kali kedua ya. Sekarang saya masukkan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ikan ni ikan gelama saya guna 3 ekor saja ya. Okey. Ni. Waktu ni. Okey, mula-mula sayur, untuk topping sayur dia saya masukkan bendi dulu ya. Sebabnya bendi ni perlu masak lama sedikit lah berbanding dengan sayur yang lain. Sebab bendi ni dia ada lendir kan, jadi kena masak bendi dulu. Lepas tu baru kita masukkan bahan-bahan yang lain ya. Okey kawan-kawan, kerana masak ikan dia tak boleh kacau selalu lah. Ni bendi dah nak empuk ya. Jadi untuk seterusnya saya masukkan tomato. Tomato ni bagi rasa masam lah kepada sayur kita, kepada masakan kita ni. Okey, saya masukkan daun kesum. Daun kesum ni bagi wangi. Tapi boleh makan, banyak khasiat daun kesum ni ya. Okey, saya nak buang. Daun kesum pun dah mahal sekarang kan. Jadi ada tanah tu sikit kita tanam.
Tanam pun senang je kawan-kawan. Daun besung ni tak ada susah mana. Okey, ni saya biarkan masak dulu. Okey kawan-kawan, ini dah mula mendidih ya. Sayur bendi pun dah mula nampuk. Saya masukkan bahan perasa ya. Ini bahan perasa tadi saya guna dalam satu sudu kecil semua. Ni kacau pun tak boleh kuat-kuat sangat lah, sebabnya takut ikan tu hancur nanti ya. Nanti kita akan rasa. Kalau saya suka buat macam ni, bagi dia rata semua. Okey, kita biarkan masak sedikit lagi ya. Okey kawan-kawan, ni dah siap masak ya. Dah mendidih. Seperti ini. Tadi saya dah rasa, alhamdulillah okey semua rasa, jadi dah siap masak ya. Bolehlah dihidangkan. Alhamdulillah, asam rebus ikan gelama dah siap ya. Ni saya ada sayurnya dengan bendi dan tomato. Semoga kawan-kawan suka dengan perkongsian kali ini. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa komen, subscribe, like and share. Bye. Assalamualaikum.